Hari tu aku call lah mak aku. Abang kat dia, ibu, abang nak buat nasi ulam. Ni nak makan dengan rendang kerang, dah buat sikit. Kot-kot lah ibu ada tips ke apa ke. Lepas tu mak aku tanya balik, sejak bila makan ulam? Cik dah tak tanya pun. Dia tanya, ulam tu kutip kat mana? Ada berapa jenis? Lepas tu aku abang lah tak kutip beli kat market. Ada lah sikit daun canggui, daun kunyit, ular raja, pegaga, pucuk kari, daun jenohom. Daun mint ni kalau kira Amin buat resipi ayam memang tak jumpa dah. Lepas tu mak aku kata, lah minyak tu je kah? Tak buat lah. Lepas tu aku tanya lah berapa jenis ulam kena ada. Mak aku kata 33. No, celah mana nak tiba 33 jenis ulam. So hari ni kita buat nasi ulam dengan apa yang ada saja. Untuk ulam-ulam ni hampa kena ikat dia bagi padat. Lepas tu racik bagi halus. Tengok cara aku racik ni. Kalau nenek moyang aku hidup sekali lagi, dia minta kamu balik. Malu weh. Anyway, nasi ulam ni kita pasarkan dia dengan ikan masin. Cuma hampa kena goreng dulu, lepas tu tumbuk bagi halus. Sama juga dengan bawang, halia, lengkuas, serai. Hampa kena tumbuk juga. Kalau hampa letak sebiji-sebiji gigit nasi dah sedap. Lagi satu hampa kena tumbuk dadah hitam dan dadah sangrai. Ni kita nak bagi dia rasa pedas-pedas smoky. Lepas siap semua tu, kita boleh assemble kita punya nasi ulam. Untuk resipi ni hampa kena pakai nasi suam. First letak ikan masin tumbuk, diikuti dengan serai tumbuk, halia tumbuk, bawang tumbuk, bunga kantan cincang, bawang potong, sikit risik kalau ada, lada hitam letak banyak sikit dan ulam-ulam yang kita racik tadi. Lepas tu hampa gui-gui lah pakai tangan. Ni kalau pakai sarung tangan hitam boleh jual mahal sikit. Tapi itulah hampa takkan jumpa orang jual nasi ulam. Ada pun kat signboard tulis nasi ulam. Masuk kedai dia jual nasi dengan ulam. Rem macam tu je kena gula.